Hai, Assalamualaikum semua. Perkongsian kali ini adalah cara untuk tukar dan daftar telefon baru untuk BSN Secure aplikasi MyBSN. Jadi, kalau anda ada beli telefon baru dan nak menggunakan aplikasi MyBSN di telefon baru tersebut, anda mestilah daftar dan aktifkan semula BSN Secure di telefon yang baru tersebut. So, tanpa berlengah lagi, jom kita ke bahagian tutorial. Untuk step pertama, macam biasa, anda kena download dahulu aplikasi MyBSN di telefon baru anda. Anda boleh sahaja download aplikasi tersebut di Play Store ataupun App Store. Sila buat carian BSN, nanti dia akan keluar aplikasi MyBSN macam ni. So, anda klik sahaja install dan sila tunggu proses installing selesai. Bila dah selesai, anda klik sahaja open. Okey, untuk yang ni anda klik accept dan anda klik while using the apps. Secara automatik aplikasi MyBSN akan dibuka. Okey, dekat paparan ini anda swipe sahaja ke sebelah kiri. Lepas tu anda klik get started. Di paparan BSN ini anda klik sahaja login. Seterusnya, pada paparan Welcome to MyBSN, anda diminta untuk masukkan username BSN online banking anda. Okey, bila dah selesai masukkan username, anda klik Done. Dekat sini pula, anda kena pastikan security image yang dipaparkan adalah milik akaun anda. Jika betul, anda klik Yes. Dekat paparan ini pula, anda kena masukkan kata laluan MyBSN anda. Lepas tu, anda klik Next. Seterusnya, dia akan keluar paparan Welcome to MyBSN. Okey, untuk yang ni, macam tadi, anda klik Next. Seterusnya, di paparan Enter Your Detail ini, dekat bahagian Device Name, sila masukkan model telefon anda. Okey, model telefon ni, contoh kalau anda menggunakan iPhone, anda just type iPhone. Kalau guna Vivo, anda boleh type Vivo. Okey, anda boleh type sahaja jenama ataupun model telefon anda. Macam saya guna Samsung. So, dekat sini saya type sahaja Samsung. Seterusnya, dekat sini pula anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda. Bila dah selesai, anda klik Continue. Paparan device activation ini, sistem dah nyatakan bahawasanya anda telah pun mendaftar BSN Secure di telefon lama. Jadi, untuk tukar kepada telefon yang baru, anda klik sahaja Yes. Automatik, sistem akan keluarkan paparan Well done, device registered. Itu maksudnya anda telah pun berjaya daftarkan telefon baru anda untuk aplikasi MyBSN. Tapi dekat sini, sistem dah nyatakan anda kena call customer service untuk proses pengaktifan semula BSN Secure pada telefon yang baru. Jadi, anda kena call customer service untuk suruh pegawai BSN aktifkan semula BSN Secure anda. Lepas anda dah aktifkan BSN Secure, barulah anda boleh membuat transaksi di aplikasi MyBSN di telefon yang baru. Lagi tak aktifkan BSN Secure, selagi tu anda tak boleh menggunakan telefon yang baru untuk anda buat transaksi BSN. Untuk call customer service BSN, anda boleh sahaja klik dekat bahagian Contact Customer Service. Automatik anda akan dibawa ke bahagian panggilan. So anda klik sahaja call. Okey, masa call ini anda boleh pilih menu 1 untuk bahasa Melayu. Lepas tu, untuk pengaktifan BSN Secure, anda tekan bintang untuk anda masukkan nombor telefon anda. Nanti pihak bank yang akan call anda untuk pengaktifan BSN Secure. Cara ni dia lagi jimat dan cepat sebabnya pegawai BSN sendiri yang akan call anda. Okey? Lepas anda dah bercakap dengan pegawai BSN, anda akan menerima SMS yang macam ni yang memberitahu anda bahawasanya anda telah pun berjaya mengaktifkan BSN Secure. Tapi anda kena tunggu 12 jam lah. Barulah anda boleh menggunakan aplikasi MyBSN. Okey? So, itu sahaja perkongsian kali ini. Semoga video ni dapat membantu anda. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.